penceritaan tentang kiamat ni berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita pada kita tentang kisah syurga. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita pada kita tentang kisah neraka. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang bagaimana manusia itu dibangkitkan. Ada kalanya Allah Ta'ala cerita dialog di dalam neraka. Supaya kita beringat. Dan di antara hikmahnya, hari kiamat ini menjadikan setiap daripada kita ni behave. Jaga diri. Kawal diri. Kalau tak ada kiamat, tuan-tuan, kalau keimanan kepada akhirat tu tak ada, manusia tidak ada panduan dan manusia tidak ada sesuatu yang menakutkan dia. Dia boleh buat apa saja pada orang lain. Kalau keimanan kepada akhirat itu tidak ada ataupun tak kuat, manusia yang berkuasa akan menggunakan segala kuasa yang dia ada untuk menjahanamkan orang lain. Hari ini kita tengok bagaimana kuasa barat, bagaimana kuasa Israel bantai orang-orang Islam yang berada di Palestin. Hari ini dekat Iran. Semua itu adalah kerana mereka merasakan mereka tak akan kena di hari akhirat. Tapi orang Islam yang ada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, kita nak buat apa pun kita fikir akhirat tu masih ada. Dan ia memberikan satu harapan kepada orang mukmin. Akhirat itu selain daripada menjadikan kita ni terkawal dari sudut tindakan, nak buat zalim kat orang takut, nak buat penaya kat orang takut akan dibalas, dia juga akan memberikan harapan kepada orang yang dizalimi. Kalau dia tak mampu untuk lawan balik, kalau dia tak mampu untuk bela diri dia di dunia ini, akan ada satu hari dia akan dihadapkan di hadapan Allah dengan orang yang menzalimi dia. Ada riwayat dalam hadis menyebutkan orang yang dibunuh akan bawa pembunuh dia di hadapan Allah untuk Allah Ta'ala adili di antara mereka berdua. Hari akhirat ialah hari di mana Allah Azza wa Jalla menunjukkan keadilan. Tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, riwayat Tirmizi, Allah Ta'ala kata kepada satu orang yang dosanya begitu banyak, catatan dosanya 99 buah kitab. Setiap kitab luasnya sejauh mata memandang. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap daripada kitab catatan dosanya luasnya seperti seluas mata memandang. Ada 99 buah. Allah Ta'ala kata pada dia, uhdur waznak, bawa timbangan kamu. Banyak dosa dia buat. Sampai dia kata pada Tuhan, Ya Rab, ma hadhihi al-bitaqat ma'a hadhihi sijillat. Wahai Tuhan, aku cuma ada amalan baik yang sikit aja ni, bitaqah, kad kecil je. Macam mana nak timbang dengan kitab yang besar-besar ni? Apa Tuhan kata? Fa innaka la tuzlam. Sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Pada hari ini tidak ada sebarang kezaliman yang akan kena pada kamu. Pada hari tersebut juga Allah Azza wa Jalla membuka ruang kepada semua untuk berhujah, untuk membela diri. Sebab tu Tuhan tanya dia, atunkiru min hadha syai'a? Azalamaka katabatil hafizun? Nak bantah apa-apa tak daripada catatan ni? Adakah malaikat yang menulis catatan ini berlaku zalim pada kamu? Dia boleh jawab. Kalau tak puas hati, jawab. Tak ada ruang masa. Boleh jawab. Boleh berhujah. Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan keadilan. Tapi dia jawab, La ya Rab. Tidak ada wahai Tuhan. Sebab itu didatangkan setiap amalan. Ditunjukkan kepada kita amalan. Ditimbang. Sebenarnya timbang tu bukan untuk Tuhan pun. Tak payah timbang pun Tuhan tahu dah. Sebelum kita lahir, malaikat dah disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk tulis kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Ditimbang itu untuk menunjukkan keadilan.
Maka hari kiamat, selain daripada menjadikan manusia baik apabila beriman pada hari akhirat, dia menjadikan manusia itu berharapan. Orang-orang Islam ni ada harapan. Kena zalim macam mana pun dia sabar. Sebab tu kita tengok orang Palestin, macam mana kena bom pun mereka bertahan. Sumud mereka bertahan. Dan yang ketiga, menunjukkan keadilan. Dan yang keempat, nak menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah.